Hai akak sisi semua, hari ni saya nak ajak korang macam mana nak masak ayam perak memakai air purifier dengan air fryer dari jenama Pak Brella ini. Tengok ayam aku sedap sial. Cara nak memakai air fryer ini sangat senang saja tau. Korang turn on macam ini, lepas tu dekat sini korang boleh pilih nak masak fries, salmon, udang, ayam, daging ataupun buat roti, kek ataupun ikan. Dia akan set dia punya suhu siap-siap 200, lepas tu 180. Dia akan set suhu siap-siap bagi korang. Lepas tu masa pun dia akan set siap-siap. Sini kalau korang nak adjust sendiri pun boleh. Temperature rendah, temperature naik. Sini set masa sendiri berapa minit korang nak. Sini timer lah 2 hours, 1 hours. Kat sini kan dia touchscreen tau. Apa-apa yang korang dah set, korang just tekan play, start button saja dia akan jalan sendiri. Setengah air fryer dia masih kena letak kertas, yang ini tidak perlu. Korang just cuci saja, lepas dah siap air fry. Yang ini pun gelas tau. So aku pun tak tahu, setengah orang dia cakap 6.5 liter, tetapi aku tengok dekat dia punya seller tu dia cakap 7.5 liter. Power dia pun kuat 1400 watt. Lepas tu non-stick tau. Apa-apa pun saya nak perapkan ayam saya dahulu, so saya pakai balik ini Aimas sos rempah ayam madu. Memang sangat sedap punya ini. Apa pun tak perlu buat, terus letakkan ini ayam perap punya perencah dekat ayam, sudah cukup. Ini satu paket dia boleh hidang 1.5 kg ayam. Macam ini dalam seekor ayam lah. Lepas itu kita ini macam kacau, bagi serata, sebati, seimbang. Apa mau cakap sebati. Ini macam. So ini ayam lepas prep lorang tunggu selama setengah jam hingga 2 jam lah, ikut suka hati lorang. 2 hours later. So untuk korang-korang yang takut nak goreng-goreng, nak letak minyak banyak sangat, korang yang nak start makan dengan lebih healthy, tak perlu letak minyak. Kebanyakan lelaki atau perempuan yang tak tahu masak, korang pakai je air fryer ni, apa pun tak perlu buat. Just masukkan macam ini. Lepas tu kita turn on. Lepas tu kita tekan chicken sini. Chicken macam ni 200 Celsius, dia punya timer 25 minit. Kita tekan play. Dia lebih kurang macam microwave lah. Kalau korang tak pernah dengar apakah itu air fryer, air fryer itu adalah cara pemasak yang baru lah. Tak perlu pakai minyak. Macam korang nak goreng kentang pun boleh. Kentang kena ada minyak kan. Kalau korang tak nak pakai minyak, korang masuk dekat microwave, dia jadi pelik. So kebanyakan orang dia nak goreng-goreng without minyak, dia pakai air fryer. Okay, sekarang ni dia punya timer dah stop. Korang tengok dia punya ayam tak perlu buat apa-apa tau. Cuma perap saja. Aku tak perlu goreng, tak perlu letak minyak, tak perlu susah-susah. Macam ini ayam aku dah siap. Siap boleh juicy-juicy. Tengok memang juicy, macam berminyak tetapi tak letak minyak. Yang ini korang bilas dengan air saja. Jaga-jagalah sebab gelas ni dia panas lepas masak. Korang nak air fryer ikan, siakap, yang paling senang lah. Tiap-tiap hari nak makan french fries tak ada minyak dengan healthy, boleh masuk ke dalam sini. Tengok macam ini saja. Dan ni pula dah bersih.